Sebuah kafe di Lebuh Keng Kui di Ghost Town diberi notis penutupan selama 14 hari bermula 18 Februari selepas pemeriksaan Pejabat Kesihatan Daerah Timur Laut menemukan najis tikus di dalam premis itu termasuk penyimpanan. Notis penutupan berkenaan dikeluarkan mengikut Seksyen 11 Akta Makanan 1983 dalam operasi bersepadu bersama Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sari Hidup KPDN serta Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Pulau Pinang JHEAIPP. Ketika pemeriksaan, terdapat najis tikus di bawah kerusi, belakang peti sejuk dan ruang penyimpanan. Malah terdapat juga makanan yang sudah melepasi tarikh luput turut dijual di kafe itu. Sebuah kafe di Lebuh Keng Kui di Ghost Town diberi notis penutupan selama 14 hari bermula 18 Februari selepas pemeriksaan Pejabat Kesihatan Daerah Timur Laut menemukan najis tikus di dalam premis itu termasuk penyimpanan. Notis penutupan berkenaan dikeluarkan mengikut Seksyen 11 Akta Makanan 1983 dalam operasi bersepadu bersama Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sari Hidup KPDN serta Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Pulau Pinang JHEAIPP. Ketika pemeriksaan, terdapat najis tikus di bawah kerusi, belakang peti sejuk dan ruang penyimpanan. Malah terdapat juga makanan yang sudah melepasi tarikh luput turut dijual di kafe itu. Sebuah kafe di Lebuh Keng Kui di Ghost Town diberi notis penutupan selama 14 hari bermula 18 Februari selepas pemeriksaan Pejabat Kesihatan Daerah Timur Laut menemukan najis tikus di dalam premis itu termasuk penyimpanan. Notis penutupan berkenaan dikeluarkan mengikut Seksyen 11 Akta Makanan 1983 dalam operasi bersepadu bersama Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sari Hidup KPDN serta Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Pulau Pinang JHEAIPP. Ketika pemeriksaan, terdapat najis tikus di bawah kerusi, belakang peti sejuk dan ruang penyimpanan. Malah terdapat juga makanan yang sudah melepasi tarikh luput turut dijual di kafe itu. Sebuah kafe di Lebuh Keng Kui di Ghost Town diberi notis penutupan selama 14 hari bermula 18 Februari selepas pemeriksaan Pejabat Kesihatan Daerah Timur Laut menemukan najis tikus di dalam premis itu termasuk penyimpanan. Notis penutupan berkenaan dikeluarkan mengikut Seksyen 11 Akta Makanan 1983 dalam operasi bersepadu bersama Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sari Hidup KPDN serta Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Pulau Pinang JHEAIPP. Ketika pemeriksaan, terdapat najis tikus di bawah kerusi, belakang peti sejuk dan ruang penyimpanan. Malah terdapat juga makanan yang sudah melepasi tarikh luput turut dijual di kafe itu. 想要马来文变得666，说的6，听的6，写的有6，那就记得关注小明老师。